Assalamualaikum guys. Hari ni Pak Murad nak berondang burung puyuh. Ni dah burung puyuh. Jadi Pak Murad dah rebus dia ni. Rebus dulu. Lepas tu barulah kita masak kan. Bahan dia cili api, kunyit, lengkuih, halia, bawang putih, bawang merah, serai yang telah di blender. Serai tu. Ni dah bahan-bahan ni. Ni Pak Murad masuklah. Jadi Pak Murad buka api ya. Tunggulah dia melogak. Bila melogak Pak Murad masuk bahan lainnya. Nampak dah melogak, jadi Pak Murad masukkan serai 3 batang, masuk juga serai. Walaupun serai itu dah di blender, kita masukkan serai lagi 3 batang. Jadi masukkan asam koping dulu. Asam koping, sekoping. Tunggu dia kering sikit. Jadi Pak Murad nak masuk santan. Dah nampak kering tu kan. Dia pun dah melogak, jadi Pak Murad masukkanlah santan ni. Ni dah. Bila santan dah masuk, nampak dia dah melogak kan, Pak Murad masukkanlah garam ni pula. Nak masukkan garam ni. Nampak dah kering kan, masuklah garam sikit. Tu dah. Garam dia secukup rasa. Pak Haji naik motor pun taruhlah secukup rasa. Perasa sedap tu pun taruhlah secukup rasa. Tunggulah dia kering. Nanti Pak Murad nak masuk gula merah pula. Gula sikit. Nak ambil rasa manisnya tu. Masukkanlah gula ni, gula kerek ni. Masuklah banyak ni. Ambil rasa manisnya tu. Barulah sedap. Jangan masuk selori kan. Masuk selori parah. Tunggulah dia kering. Bila kering kan Pak Murad masukkanlah kerisik pula. Nampak dah kering, jadi Pak Murad masuklah kerisik. Dia dah. Masuk kerisik. Cukuplah tu. Bila dah kering kan Pak Murad angkatlah. Pasal ni dah masuk kerisik kan. Dah mula nak kering dah. Dah masak ni. Pak Murad tutup api. Pak Murad tutup api. Guys, inilah hasil rendang burung puyuh. Mantap.